Okey, selamat pagi adik. Hari ini saya akan buat stok kuotiao. Okey. Hari itu aku agak saya nak buat stok kuotiao. Saya menggunakan udang lah. Saya nak buat stok kuotiao lah. Besok saya senang nak buat lah. Kita ambil apa nama? Kulit udang dengan kepala udang. Isi udang ni kita simpan lah. Ini kita akan rebus. Seterusnya kita ambil air lah, sampai banyak sebab kita nak buat stok ya. Cukup lah. Lepas tu masukkan ni udang tadi, kulit udang dengan kepala udang. Seterusnya kita rebus macam biasa lah, biar dia rebus. Kita rebus baru kita pisau lah. Sebab kita nak ambil stok udang tu ya. Okey, dah mendidih, dah masak dah. Kita padamkan api lah biar dia biar dia sejuk, baru kita akan blend lah. Okey, tunggu dia sejuk, baru kita akan blend. Okey, kita buat stok sambung air rebusan udang ni dah tak panas lagi, kita masukkan dekat sini lah. Okey. Okey, seterusnya kita blend. Jangan blend dia waktu panas. Dah sejuk baru kita blend. Blend sampai hancur lah. Macam ni ya, dah hancur. Sekarang kita akan tapis. Okey, kita tapis balik. Tapis balik. Kita pakai bekas tadi lah. Okey, udah ni kita dah risau. Ada blend, kita panaskan balik lah. Kita tunggu dia mendidih, baru kita campur dengan sos tiram, kicap pekat, kicap cair dengan sos ikan. Tu ya. Lepas tu kita simpan kat peti hijau. Esok baru kita akan memasak kuotiao. Okey, kita gunakan sos tiram ni lah. Lepas tu kicap, kita dah masukkan kicap pekat, kita dah campur. Okey, lepas tu campurkan kicap manis agak-agak lah. Okey, campurkan kicap manis, campurkan, saya tak ada kicap cair, saya gunakan ni lah, dia agak masin sikit lah. Okey, sama juga, saya jaga. Okey, lepas tu last sekali masukkan sos ikan lah. Tu ya saya tu ya bahan yang saya pakai untuk buat stok kuotiao. Okey, biarkan ini mendidih. Dia mendidih nanti kita buang dia punya ni lah, air ni, dia punya buih tu ni. Okey, masukkan bahan yang kita campur dan tadi, masukkan je. Jadi dah dia stok
udang. Inilah stok yang saya pakai untuk masak kuih tiaw esok. Kuih tiaw ni orang kata macam kuih tiaw super baik. Esok kita akan memasak kuih tiaw. Yang ni kita pakai untuk stok, lebih untuk pakai. Saya rasa kalau pakai untuk ni lebih kurang pakai 6 pinggan dah. Macam tu lah. Okey, selamat pagi. Mari sahabat, pagi ni saya akan sambung balik saya punya kuih tiaw. Bahan-bahan seperti di sini lah. Ni isi udang dengan kerang, fish cake dengan fishball, toge, daun kucai, kuih tiaw. Dan ni adalah stok yang saya buat semalam. Okey. Kuih tiaw ni memang simple. Orang biasa buat kuih tiaw ni seperti kita kalau kita duduk di Semenanjung, mungkin pernah nampak cara orang masak ni. Okey. Kuih tiaw ni cukup simple. Saya namakan kuih tiaw ni sebagai kuih tiaw jalanan. Okey, mari saksikan saya di dapur. Stay tune, mari. Kita panaskan kuali hingga panas lah. Benda ni dia tak pakai bawang lah sebab stok dia saya dah campur semua benda yang ada. Okey. Tunggu kuali panas lah. Okey. Saya dapat resepi ni pun daripada kawan saya semasa saya duduk di Semenanjung dulu lah, sebab kami bercampur. Dia yang ajar saya cara buat stok ni lah, stok kuih tiaw. Saya namakan ni kuih tiaw jalanan. Sebab selalu-selalu dah orang buat ni dekat-dekat warung lah. Kuali betul-betul dah panas, kita masukkan minyak. Minyak tak payah banyak, sikit je. Cukup kita untuk gorengkan kerang dengan isi udang tu ya. Kacaukan, tak payah bawang sebab bawang dah ada dekat saya punya stok tadi lah yang saya buat semalam. Cukup simple. Mungkin cara ni agak pelik sikit, tapi memang penyediaan dia memang macam ni lah. Okey, masukkan udang dengan kerang, kacau. Tak payah sangat campur sos tiram apa semua sebab benar stok saya dah buat dah. Okey, biarkan betul-betul panas. Dia dah naik bau dah. Lepas tu kita masukkan stok yang tadi tu. Tunggulah dia. Tu yang saya beritahu tadi, saya nak campur bawang apa semua, masuk ke stok ya. Bancuh. Tapi kita buat mie ni, kuih ni dia tak boleh buat banyak lah. Tu masalah dia kat situ ya. Dia paling cukup pun string 2 wang ataupun 3 wang. Tu ya. Setakat tu. Kalau banyak memang dia tak ni sangatlah tak menjadi. Tengok macam ni ya. Cukup simple. Dia tunggu air ni mendidih. Okey, air pun dah mendidih. Dia punya kuah pun dah mendidih. Dia seperti ala-ala sup tapi taklah sup. Ala-ala basah pun ada. Macam tu lah. Kacau. Tunggu sampai kuih tiaw ni lembut lah. Kacau. Cukup simple. Masukkan fish cake dengan fishball. Kacau ya. Tengok kuih tiaw ni pun dah lembut. Air pun dah dia, masukkan toge, masukkan daun kucai. Lepas tu kita kacau. Sebab ni string 2 orang lah. Tu dia banyak sikit. Okey, dah sangat. Tunggu dia ayam mendidih sikit, baru kita masukkan telur lah last dia sekali. Okey. Last kali kita masukkan telur. Tengah api mendidih lah. Okey, masukkan telur. Lepas tu kita kacau
dia ni kacang manja lah. Okey, kacang manja. Okey, siap. Mari, inilah hasil dia dah siap. Kuotiao jalanan saya. Inilah hasil dia. Okey. Sarapan pagi. Jom jemput makan mari. Mercun. Makan ni kena dia masih panas lah. Dia tak boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi rasa dia lain lah. Inilah. Kuotiao simple. Tu saya katakan ni kuotiao jalanan lah. Kalau ada sambal, kita buat sendiri. Boleh cuba, memang sedap. Cuma masalah dia, kita tak boleh goreng buat dalam kuantiti yang banyak. Tu je. Kalau pelelok pun kuantiti yang sikit je, seorang ke setengah seorang, sikit masak memang menjadi lah. Kalau banyak memang tak ni sangat. Tengok kuah ya. Dia seperti kuotiao basah. Setakat ni saja konten daripada saya, iaitu kuotiao jalanan. Okey. Jangan lupa like, comment, share and subscribe Apanana channel. Terima kasih juga kepada yang telah support ataupun sokongan kepada channel saya Apanana channel. Okey. Terima kasih banyak adik sahabat. Okey. Jumpa lagi kita di next konten. Okey, bye.